Ih, aja piralan. Bakalan tayo utang ko na. Di. Kamala orang tuh. Lah sore hari ini ada orang belanja. Cilebon celo. Banyak orang yang ngebon nggak. Kok ni laweh kok? Kalau lama bon ini dah dibayi-bayi dah. Sama aja lah ya. Utang tak sasak. Bayi lilang timbu aja lah. Nampak jalan kan. Cari semuanya kan. Besok ni laweh sore kau di sawah deh kamu. Yalah, jadilah sawah sental lo. Kau itu di sawah. Kamala ka dicari pajago. Mado nampak ara. Besoknya mengaruh sore ke koma. Mado lah uang kalau utang. Kalau dicari tidak sobok-sobok je ya. Lah dia ke utang besok boleh kan. Bos. Ah. Mangga lo laki sudah sih mereka. Mencari dia mana? Nanti mandok lalu. Itu nak ni laweh ta. Malau urang sawah ta. Mandok ya. Nampak wala tibor eh. Mandok eh. Awas ya. Tenturi ikin. Aja. Mana ni anak anda? Ada mandok aja. Aja lah payah mencari ni je tadi ni nasi sobok ni lah. Uni maron, ada mandok dah. Bang, apa kabar aja? Aku ke Bama. Utang ni nak petang baca roh. Lah 2 bulan nak bayi roh. Utang, bila ni utang? Ayo iya. Orang kalau butang tu, ya lupa-lupanya. Mereka lah orang kalau berhutang. Nak do ni utang aja. Iyo, waktu tu mau ni hutang mah. Kan ya lupa. Kau lah penyakit orang hutang. Utang dah sebarang, minta lo kemari. Dah dapat di rumah aja minta utang tu. Iyo, ni hampir-hampir lah. Asal lah kalau nak ada piti, hagi kabar, pindah. Dia berhutang tu, mau mana mandok agak ya. Pak lah bayi hutang tu lama na. Jauh pelang lah. Nak do orang buat piti aja, jadi orang pergi mengaruh di sawah mah. Bayi hutang, iyo. Mereka aja viral lo ni kape mereka. Aja viralan, nak ni bayar utang aja tu doh. Cina aja. Oh jadi aja viralan. Bakalan tayo utang tu dah. Wah. Pecah kau orang berhutang ya. Larang lo nambah utang, padahal kau minta utang. Awas besok berhutang.